Hai guys, hari ni aku nak review movie Hoppers, sebuah filem animasi dari Disney dan Pixar Studio. So, untuk movie kali ni, aku tak tengok trailer langsung, aku hanya tengok poster saja. So, bila tengok poster, aku memang tak tahu dia cerita apa sebab aku tengok based on poster tu, Beaver tu duduk atas satu macam, aku tak tahu tempat apa dekat bawah tu. So aku expect dia macam cerita spy. Dan aku dah baca dekat threads, dia adalah sebenarnya sebuah robot. So bila aku pergi tengok, aku tertanya-tanya, untuk 10 minit pertama, dekat mana robotnya? Jadi lepas dah tengok, dalam 20 minit pertama kot, tak silap aku, dalam movie tu, baru dia tunjuk robot Beaver tu adalah robot sebenarnya dan ia adalah sebuah eksperimen daripada profesor kepada watak utama, iaitu budak perempuan tu. Dia, kalau ikutkan, dia tak pergi pun college tu sebab dia macam tak berminat, berdasarkan apa yang profesor dia katalah. Jadi bagi aku, untuk storyline The Hoppers, bagi aku menarik. Apa yang dia cuba angkat untuk ditonjolkan dalam movie ni, bagi aku menarik. Jadi dari segi karakter, mungkin korang boleh bawa lah budak-budak pergi tengok. Itu tak boleh nak nafikan sebab dia punya karakter memang menarik dan sesuai untuk budak-budak. Dan untuk dewasa, macam kita, nak tengok apa yang kita boleh faham dari cerita Hoppers kali ni. Apa yang aku faham lah, apa yang aku faham sebagai orang dewasa, dia sebenarnya dia tak boleh kacau rantaian makanan tu dalam kalangan haiwan. Jadi kita nampak struggle karakter perempuan tu, Mabel tu, untuk apa orang kata, mengekalkan kolam di kawasan berdekatan rumah dia tu untuk tetap ada binatang area situ. Jadi dia, untuk secara tak langsung, dia pergi jumpa profesor dia tu yang dekat college tu, tanya macam mana untuk mengembalikan binatang haiwan dekat situ. Jadi dia tanya, profesor dia kata kena ada at least beaver dekat situ. Jadi bila ada beaver, binatang lain akan pergi juga dekat kawasan tu. Jadi di situlah terdetiknya dia buat satu letak makanan dekat area kolam tu untuk beaver datang. So di situlah boleh terbongkarnya projek robot beaver tu yang dibuat oleh profesor dia. So di situlah konflik bermula. Jadi selepas aku tengok dan memahami the whole storyline, ya seperti aku katakan tadi, dia memang kita sendiri, bila kita buat pembangunan di sesuatu tempat, memang secara tak langsung dia kacau lah rantaian makanan tu. Tapi memandangkan area kolam tu, area di kawasan tasik tu pun, binatang tu dah tak ada. Jadi sebenarnya binatang tu pun dah berpindah dan dia ada tempat baru. Jadi bila kita nampak struggle watak perempuan tu, Mabel tu, cuba untuk kembalikan binatang di situ, sebenarnya dia orang pun dah tak mau sebenarnya. Dia orang memandangkan dia orang dari tempat baru. Jadi bila ada pembangunan di situ, so dia orang pun berpindah lah.
Dan diorang berpindah tu pun ada punca. Ya, ada punca dan Mabel tu sendiri yang selesaikannya. So, secara tak langsung, dia jadi hero lah dalam movie ni, dalam kalangan binatang tu. Tapi sebagai beaver, bukan sebagai manusia. So, yang aku impresifnya untuk animasi Pixar kali ni, diorang ni ada law. Macam aku cakap rantaian makanan tu, diorang ada law. So bila Mabel tu sebagai beaver pergi halang sesuatu haiwan tu dimakan oleh binatang lain, so seolah-olah dia melanggar hukum kolam, tak silap aku, pond law, tak silap aku. Jadi nak menunjukkan itulah, bila kita kacau rantaian makanan, ya, dia sebenarnya akan efek keseluruhan yang lain sekali. Jadi bila korang tengok dan mengenali haiwan yang terjejah di situ, dan diorang duduk satu tempat yang baru, dan yang aku paling impresif adalah diorang ada ahli majlis. Ya, itu yang bagi aku sangat-sangat menarik. Dan bila kita tengok dalam kalangan ahli majlis tu, yang banyak dalam binatang dalam tu, yang sebenarnya ada satu binatang tu, satu haiwan tu yang tersakiti. Itu korang kena tengok last kali. Aku tengok konsep dia lebih kurang macam, kalau korang perasan dalam Kung Fu Panda yang keempat. Kung Fu Panda yang keempat, watak jahat dia adalah chameleon, iaitu iguana, tak silap aku. Jadi bila chameleon tu nak belajar Kung Fu, dia disisihkan atas alasan sebab dia kecil. Jadi sama konsep macam cerita The Hoppers. Satu watak dalam ahli majlis tu, dia rasa dia seperti terancam. Dalam rantaian makanan tu, ada satu binatang tu dia rasa terancam dalam kalangan ahli majlis binatang tu. Itu bagi aku konsep yang menarik lah. Konsep menarik. Jadi kita memang terhibur tengok kan, ada lawak dia, ada ialah animasi kan, animasi Pixar yang aku rasa susah nak tengok cerita animasi yang baru. So dalam masa yang sama, dia cuba mengetengahkan alam lah, alam semula jadi, rantaian makanan. So dari situ kita dapat belajar sesuatu. So budak-budak pun yang pergi tengok pun dapat belajar juga sesuatu kalau diorang tengok secara dari segi perspektif yang luas lah kan. Untuk kita dewasa yang tengok ni, kita faham sebenarnya. Jadi budak-budak pun boleh tengok, diorang pun boleh faham dan diorang boleh enjoy dari segi karakter kartun animasi tu sendiri. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa puas ke tak untuk movie Hoppers yang durasi dia 1 jam 45 minit, walaupun sekejap, dan kalau korang tengok, korang rasa cukup je sebenarnya, dan korang rasa macam agak panjang walaupun movie dia tak sampai 2 jam. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Enjoy ataupun tidak? Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku movie yang akan datang. Bye!